Salam semua, apa khabar semua? Diharap semua sihat-sihat. Okey, ini adalah windscreen wash tablet Mungkin tak nampak. Okey, ini adalah windscreen wash tablet untuk mencuci cermin kereta anda bukan secara manual tetapi secara automatik. Anda hanya perlu letakkan sebiji dalam tangki air wiper wiper blade tu ada tangki air kan. Letak sebiji saja, lepas tu penuhkan tangki air tu. Bila-bila masa anda nak gunakan, on saja wiper air tu dan juga picit-picit, lepas tu cuci saja. Dia automatik dan tak perlu kita isikan barang-barang lain atau chemical lain. Yang ini sangat berkualiti. Sebiji tablet ni boleh tahan sehingga 6 bulan lebih sebab sebiji tablet ni bersamaan dengan air 5 liter Jadi 5 liter air ni memang tak mudah habislah bila dapat melindungi blade wiper. Sebab blade wiper ni kebiasaannya dia perbuat daripada silikon dia sangat sensitif. Kalau kena haba ke apa ke, dia akan rosak. Jadi yang ni dia ada bahan-bahan dia yang dapat melindungi getah wiper. Bila kita picit air tu, dia akan cuci kan. Semasa tengah mencuci tu, air yang kena pada silikon blade tu dapat melindungi silikon blade daripada mudah rosak. Jadi dapatkan daripada beg orange hari ini juga daripada wipeout.com.my. Terima kasih guys dan jumpa lagi di video akan datang.